Ketupat rendang terhidang sudah. Bersama dodol enak terasa. Di Aidilfitri kita bersedekah, moga berkat sepanjang masa. Cik Dewa. Oi, Baik. Pak Ali kaya banyak harta, beli Mercedes warna ungu. Duit raya tak cukup juta, budak-budak datang beratur beribu. Ikan teri dimakan bebek. Idul Fitri is comeback. Ada kabin isinya buaya. Maafkan kami sekeluarga ya. Assalamualaikum dan selamat kembali ke Santai Podcast. Anda bersama dengan saya, Nine. Dan Jim Yang tahu je tahu. Saya faham. Nanti kau tengok kat Instagram nanti, macam member yang dah lama kau tak berbual kan kat Facebook. Tu nampak. Siapa-siapa tak, bukan? Siapa-siapa yang nampak aku dekat ni tegur. Selalu gitu tau. Tengok nampak Zah. Kalau kau perasan Orang lah. orang post. Betul, nampak tegur kat dekat bazar nampak tegur Tak ada orang nak tegur Sial pun. lah. Kau punya tenaga dah bukan tak ada lah. Lagi Macam tu the dah tak vibe larat is lah. not there. Ya, correct. The vibe is no more there. The last Kira aku kau dulu aku suka pasal apa? Dulu ada perkampungan. Yes. Situ Kampung ada. Melayu. Yeah. Sekarang Kat tu kalau zaman blok 2, blok 3, blok 4 dulu. Yes. Kat situ blok lama. ada dia punya Ada vibe. arwah satu pakcik tu pakai lauk hela lah. 310. Itu Ya. vibe tu. Alamak. Sekarang tak ada. Sekarang pun pakai Tak ada. radio. Semua radio, automated lagu. lagu. Pakai Tapi JBL aku speaker perasan- besar drag punya. Jangan JBL speaker besar lah. Letak kat tengah-tengah. Aku perasan sekarang